Harga lembu seekor ni, harga dia bapak murah, RM3,999 sahaja. Saya tinggal beberapa ekor saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk lembu yang di bawah 200 kilo ni, harga dia cuma RM3,999 sahaja. Korban yang terbaik adalah di tempat sendiri, tiada khilaf. So, anda kata kalau korang ada plan nak buat korban, kalau korang ada limited budget, this will be the best choice untuk korang. Aku tinggi 170. Berat aku 75 kilo. Aku diri sebelah, aku tenggelam. So besar, memang besar. Kau nak ambil yang besar-besar pun, kalau korang tak boleh nak tumbangkan pun pening kepala juga. Kesiankanlah dekat orang geng-geng lapah masjid tu nak kena menumbangkan lembu kau. Diorang dapat 1 pack, 2 pack je pun. So ambil lah biasa-biasa ni contohnya, untuk korang memudahkan urusan korang. Ini boleh manja-manja, tak ada masalah. Nak pegang boleh, nak gentil-gentil pun boleh. So anda kata kalau korang nak, lembu kita tinggal tak banyak, 399 saja. Tapi anda kata kalau korang plan nak buat sebahagian, harga serendah 278 sebulan untuk 3 bulan. So harga sebahagian 835 saja. Tapi kalau korang nak buy info, saya akan bagi diskaun lagi kat korang. Okay? So tunggu apa lagi? DM saya sekarang, cakap saya nak info korban. Kita ada berapa hari lagi bro? Come on cepat. Come on DM saya.